FOMO lah tengok kawan-kawan aku tukar ke tahun wow. Tapi aku nak kekalkan nombor lama. Macam mana ni? Jangan risau, dengan ada fungsi MNP, anda boleh kekalkan nombor lama anda ke tahun wow. Tahu cara dia macam mana? Jom saya tunjuk. Let's go. Pertama sekali, anda kena dapatkan SIM card anda di ejen tahun wow anda, ataupun anda boleh beli SIM card di laman web shop.tonwow.com. Kemudian, download apps Tonwow 2.0. Step yang pertama, buka aplikasi Tonwow 2.0 dan tekan register SIM. Step yang kedua, semasa pendaftaran, anda kena pilih antara switch to Tonwow atau choose new number. Anda pilihlah switch to Tonwow. Step yang ketiga, isi butiran yang diminta dengan lengkap. Step yang keempat, selepas pendaftaran SIM berjaya, tunggu SMS daripada telefon lama anda. Step yang kelima, apabila SMS diterima, balas mengikut format yang diminta dalam tempoh masa yang diberi untuk mengesahkan permohonan MNP. Step yang keenam, selepas balas SMS, bila telefon anda sudah tiada rangkaian ataupun tentera no service, masukkan SIM card Tonwow anda. Mudah kan nak kekalkan nombor lama anda? Ikut je langkah-langkah tadi, proses dia pasti senang. Kalau ada isu MNP yang tak lepas, jangan risau. Kontak saja customer service kami di WhatsApp. Ini nombor dia. Ataupun can line. Kalau video ni membantu anda, jangan lupa like and share dan follow untuk dapatkan lebih banyak tips dan tutorial daripada kami. Hello Datuk. Saya pengguna Tonwow sekarang.